yang bahawa basic common sense lah. Kau politician, walaupun kau banyak duit sekalipun, macam mana sekalipun, kau banyak duit sebelum kau jadi politician ke, kau dah banyak duit. Lepas kau jadi politician, kau ada duit sikit lagi. Kau jangan tunjuk. Kau kena ada rasa simpati dan common sense yang sangat-sangat tinggi at least. Dan rasa hormat tu bahawa kekayaan kau tak perlu ditunjukkan. So, masalah kat Indonesia, kau tunjuk. Rakyat jadi marah sebab kau tunjuk. Contoh aku ambil contoh Rafizi Ramli. Dia pergi tunjuk kat orang, dia pergi makan dekat restoran mewah 5 bintang, dia buat story, oh sedapnya makan lobster. Dia pergi mana-mana tunjuk, dia naik kereta Vampire besar ke, naik kereta mewah besar ke, dia tunjuk. Kalau Dia aku pergi luar negara naik private jet lah. private jet, dia tunjuk, pakai jam besar tunjuk. Kalau aku jadi rakyat Malaysia, aku bakal marah dengan politician macam ni. Dan sekarang politician Malaysia tak tunjuk. Setakat ni tak adalah. Setakat ni politician Malaysia ada basic common sense tu. Tak pernah tunjuk pun, walaupun dia kaya dulu pun. So, Malaysia punya politician beza dengan Indonesia lah, kita tak pernah tunjuk perkara tu, dan perkara mewah ni, dan politician Malaysia ni ada common sense tu.